Assalamualaikum guys. Hari ini 26 hari bulan Pukul 7, hampir 7.30. Kita dekat Sekolah Kebangsaan Seksyen 9 Kota Damansara. So hari ni kita ada perlawanan bola jaring So kita nak support Hana Zulaika main bola jaring. Okay. Guys, kita ada buat bekalan kuih. Kita ada buat kuih. So position Hana adalah WD, wing defend. Okay. Tu semua ke belah sana lah. Okay. Ramai yang dah sampai kat sini Kenapa ikut belakang? Okay, jom long. Oh, dia ada bola sepak sekali. Jom long, ikut tepi long. Jom dekat sikit. Dia ada yang dah bawa tikar Itu. Okey, kita nak bentang tikar kat sini. Abang. Okey, abang. Buka tikar abang. Tu kot yang belak. Jom. Okey, jom cepat. Let's go. Okey, abang duduk depan belum? Duduk depan. Okey, bola jaring kat sini. Kat sini Okey, tak sini. Ke belakang. Okey, cepat. Boleh tak? Go. Belah sana pun okey. Okay guys, kita nak cari tempat untuk duduk. Abang duduk depan belum? Kat sini okey tak? Okey, pasang. Dekat dengan toilet. Dekat dengan toilet. Dekat dengan ni je. Okey, jom. Ikut mama, jom. Jangan bijak. Okey, jom. Go. Sangkit 1 2 3. Tes 1 2 3 sangkit. Jom. Ni kunci. Tes 1 2 3 sangkit 1 2 3. Kau nampak mulut kau batu. Go. Go mama. Tes 1 2 3 sangkit 1 2 3. Tes 1 2 3 sangkit 1 2 3. Jom depan. Go je. Ke depan lagi. Cepat nama. Ini kalau ada motor. Minta kepada wakil cikgu. Oh, maksudnya pasti kita kat sini
Ke sekali semua? Oh. Pasti itu lagi pasti saya bagi. Okay, jom ke depan. Lagi 7 pasti jumpa saya dekat Port Pelajar ini untuk dapatkan kontribusi makanan pada pelajar dan cikgu. Okay, kita nak pergi ke tempat tikar kita tadi Jauh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mana anak pasti yang dah sampai boleh berkumpul ikut pasti masing-masing. Boleh berkumpul ikut pasti masing-masing. Ibrahim dia. Dia kamu. Ibrahim dia. Baru. Oh, cikgu baru lah ni. Oh, Memang kau tahu ni. Oh, tahu ni. So, cikgu Lisa ke cikgu Syafie aja yang ada ni lah? 3 orang. Dia boleh buka lagi. Tulang. Kumpul dengan cikgu-cikgunya. Okey, kita pengajuan semua ibu ayah, cikgu-cikgu. Saya ada sharekan makanan. Alah. Makanan, saya tolong makanan share kepada Wah, dia tak tahu. ibu bapa. Siapa kita ada saya tak kira. Ya, dan mohon bersama semua guru untuk memastikan semua murid untuk berada dan membuat barisan mengikut pasti masing-masing. So, masa baru tahu. Ada lagi ni, mana lagi ni? 2, 4, Lagi 4 orang. 2, 4, 5. Mana yang lain? Baru bagi. Ada. Belakang. Kamu dia ikut. Ada 2 lagi. Apa ni? Total berapa orang? Taklah pagi tu biasa. Okey, teman-teman semua, dulu kita akan mulakan kebahagiaan dua sepak bola dari kita pada pagi ini dengan pasukan yang pertama yang akan disebutkan saudara tadi. Okay guys, kita nak makan. Kita dah habis daripada tempat makan tadi. So kita nak sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, dah start pasti Al-Iman.
untuk Hana Zulaika. Dia pakai baju color orange. Alah tu tudung patutnya kena berdalam lagi. Hana ada depan. DWD. Dia big defense kan? Mana? DWD. Untuk peserta seterusnya, peserta dari pasukan Victor Mumin dan Angkat bola tau, angkat bola. Okay, dah Anak nak tangkap start. bola tau adik. Tangkap bola bagi kawan. Cikgu. Abang tutup zip bawah tak bang? Tutup. Oh, kita boleh. Nah, pergi ambil bola, minta bola pergi. Minta bola pergi bawah sana. Kita shoot mana? Kita shoot sini ke? Oh, kita punya. Sana kita shoot sana. No, goalkeeper kita sana. Kita shoot sana. Silakan. Jauh sikit. Oh, sayang cepat ke mana? Okey. Gitu. Dia tak tahu. Umur macam ni bukannya dia dia tahu pun. yalah tak apa budak-budak. Yalah, jangan main-main. Perintah untuk pelayan di pandang bola. Di
yang selalunya akan habis tadi. So yang saya jumpai pasukan bergerak Lintan Momi akan mendapatkan persebaya main bola. Keputusan SLU 0 akan habis tadi. Tengah kita ada Sebab tak ada pengadil. pengadil yang susul balik. Slowly sayang. Cikgu yang menjerit. Cikgu yang menjerit. Oh, maksudnya dia tak boleh shoot lebih Tak boleh tinggi. lebih 3 kali. So kena tukar bola bila tak gol. Halang. Nampak Ofa pandai. Ofa pandai. Ah, Anak tegak je budak ni. Aduh, Mama risau lah. Ana ni. Nasib baik GS tu okey. GS dengan GS. Sebab tu dah jadi GS. Aduh. Sebab tu dah jadi GS. Oh, GS dengan GS tu memang function lah. Ya. Yang lain memenuhi kriteria. Ah, Dah bini. Sebab tu dia tak boleh jadi GS. Nampak tak gini? dia cikgu pun. Ada saya buat gigit kuku budak kecil ni. Itulah. Tadi makan cakap adik-adik. Kejar bola. Dia tinggi sangat. Yalah. Dah tunggu gol. Siapa anak ni? Dia Dia. fokus.
lebih lama. Dia ada kiraan masa dia berapa saat. Dia main aktiviti tu. Yelah. Yang ungu tu. Taklah, dia orang tak faham. Budak baru 6 tahun kan. Macam tu lah. Budak-budak gini lah kan. Lupa nak bawa dia bola. Praktis. Kuku. Dia tengok dia kuku perlahan-lahan tau. Hai. Berapa kosong dia? Tadi ada 1, 4 lah. Nanti awak tegur dia lah. Budak kecil. Angkat bola. Bola sayang, tangkap bola. Dia nervous, sebab tu dia gigit kuku. Hana! No, tangkap. Okay guys, ni penentuan tempat ketiga Oh, dapatlah tempat ketiga. Amin. Okay, bismillah. Papa, ada bola. Ada bola. Dia bangkit. Mama ada bola. Belum menang. Siapa yang gol? Siapa yang gol? Pasti Aliman. Hello.
Okay, Ana, go. Oh, dia salah. WPA. Oh. Double Oh, ini dia. kita sana lupa orang lupa. Ini cerita kita je. Berjalan merata budak ni tak boleh. Alah. Kena kepala tak apalah. Kena cerita. Ha, silap. Tak boleh tak boleh masuk sana. Hana pun tak boleh masuk sana. Dapat ketiga. InsyaAllah. Masa-masa je tak tukar je. Okey, tukar tempat. Yang kau kita saya. Okey, kita dah leading 2-0 untuk penentuan tempat ketiga.
untuk melakukan pasukan Indah Performasi. Panggilan selanjutnya dimulai dari sebelum ini dan melakukan pasukan performasi. Bola sepak dah masuk final. Okey, dah 3-0. Well done, well done. Okey, baik. Tapi kalau tak ada defend. Tak ada orang. Sayang. Baik dengan defend tadi. Defense. Wow, really defense. Balik. Cepat, cepat. So yang function GLDA dengan captain. Center tu kan gitu center. Dia kena ajak dia bila bola sampai sini. Muka masam dah. Aina balik tak ada garam. Aina Ifat. Aduh. Ifat. Ifat. Makan aja dia. Bisa awak bintang dia. Balik. Balik. Sayang. Apa Hana tu? Mana dah berhenti. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh masuk sana. Dia wing defense. Dia sebelah sini. Dia tak boleh masuk sana. Dia kena masuk sini. Dia keluar dah. Center. Bak dia bergerak. Center dia bergerak. Dia bagi belakang. Dia tak boleh lebih. Sebab dia sini. Dia sini dia boleh masuk. Sana dia tak boleh masuk. Nampak 3 jadi ya? Mana kita buat? Merah dah 5. Abang dia lambat. Okey, abang Tempat 3 lah. Tempat ketiga. Good job. 5. Dia panjang tu power. Dia tinggi tu.
Okey, keluarkan kipas. Tak apa, belakang tu ada rumah. Alhamdulillah. Tak apa-apa, biar. Tak apa-apa, bantulah. Di bagi Ana. Ana kami ke? Apa ni bagi Ana? Apa bagi Ana kipas? Dah habis. Okey. Tak nak, okey, tak apa. Okey guys. Seterusnya tempat ketiga disandang oleh Pasti Al-Iman. Itu pasukan bola jari Pasti Al-Iman sama guru latih, sama guru kanan, juga bersama pengurus dan guru-guru semua. Hey, sini. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay guys, kita dah selesai pertandingan bola jaring dan juga bola sepak
So tamat pada hari ini 26 hari bulan April, hari Ahad. So dah habis pada jam pukul 1. Okay guys, Kat mananya? jumpa pada next destination, Muhammad. next activity guys. Let's go. Yes ah. Yang bawah tu. Mana Atia?